Korang nak tahu tak 5 sebab kenapa orang beli rumah landed serata? Let's go! Ini sebab utama orang beli rumah landed serata. Sebab kawasan dia wajib ada security dan gated guarded. Sebab kedua, fasiliti macam kondo tapi rumah atas tanah. Kat sini dia ada gym, ada swimming pool, lengkap lah semua. Ada clubhouse apa semua. Sebab ketiga, maintenance kawasan rumah dijaga dan diselia dengan rapi lah. So korang tak ada risau masalah belakang rumah tu rumput panjang. Lepas tu ada jiran-jiran yang suka simpan besi buruk. So korang tengok kawasan ni, dia macam ni. Rumput semua dah dipotong. Sebab keempat adalah sesuai untuk orang yang sibuk. Kalau korang pergi jenis suka outstation kan, korang tak ada masalah nak pening kepala pasal security apa semua kan. Rumah serata ni biasanya dah dilengkapi dengan CCTV dan dia ada pengawal lah, security. So korang tak ada masalah nak pening kepala. Pergi je outstation, tak payah fikir rumah. Kemudian kalau korang betul-betul sibuk tu, rumput pun korang tak payah fikir nak panjang. So memang dia orang akan potongkan semua. Bab kelima, kawasan eksklusif dan nampak up status sikit lah. Okey, tak dinafikan ramai orang beli rumah landed serata ni sebab rumah ni kebanyakannya ada nama dan kehidupan diorang ada naik jadi klasi sikit. Kalau korang yang tengah survey cari rumah, ni 5 sebab yang boleh bantu korang untuk beli rumah. Okey, kalau korang ada sebab lain, korang boleh komen kat bawah.